hari ini kita nak sharekan kepada anda berkenaan teknik mudah intip akaun sendiri. Kenapa kita perlu intip akaun sendiri ataupun kenal pastilah. Kenapa kita perlu dapatkan data berkenaan akaun yang kita ada untuk menjual. Kalau contoh, akaun TikTok dan Shopee anda tu hanya sebagai untuk update konten sahaja. Makanan ke, pasal rutin daily ke, mungkin ada pun keperluan kan. Tapi kita ni sebagai seller, so ada keperluan di mana supaya kita tahu konten mana yang perform dan dapat menarik minat audiens. Seterusnya kita dapat kenal pasti produk mana yang paling laku dan ramai yang berminat kat TikTok. Kita attach tag kuning kan. So, daripada situ kita boleh tahu juga jualan produk mana yang mendapat permintaan tinggi. Dan lagi kita dapat faham punca view tinggi tapi sale rendah. Di mana rakan-rakan dapat kenal pasti akaun sendiri. Dan kita dapat elak buang masa buat konten yang tak menjadi. Kalau kita dah intip, kita dah tahu kita punya data kedai, so kita dapat elakkan dari buat konten yang memang tak reach audience ataupun yang tak dapat demand. Terusnya, daripada data-data yang kita dapat ni, kita dapat susun strategi posting yang dapat target dengan lebih tepat lah. So, sekarang kita nak masuk berkenaan analogi pasar malam untuk beginner. Kalau kita berniaga dekat TikTok dengan Shopee ni, kita macam buka gerai pasar malam. Sebab apa? Kita tahu waktu yang, kalau pasar malam ni, waktu bila orang start datang. Contoh, start dari pukul 5 petang sampai 10 malam. Okay. Kita kena tahu pukul berapa pasar mula selesai. And kita kena tahu umpan apa yang buat orang berhenti singgah, itu berkenaan dengan hook lah. Hook ni pun sangat penting juga di mana nak buat audience berhenti tengok video kita sampai habis. And kita tak perlu buka gerai 24 jam, cukup buka pada waktu yang tepat. So tak adalah kita kadang-kadang buang masa pada waktu yang tak sesuai pun sebenarnya. Okay, alright. So, apa yang Mira cakap tadi, ya, sebab pasar malam, yes, memang sangat-sangat betul. Sebab apa, bila kita berniaga ni, kita kena tahu bila orang start datang ke kita punya pasar. Kalau kita punya penjualan tu, kita nak tackle kepada followers kita, so berbeza dengan cara open crowd. So, maknanya kalau followers, kita kena tahu bila masa mereka aktif. Kalau open crowd, kita kena tahu bila pula open crowd ni aktif. Cara nak tengok waktu follower tu aktif, macam yang dekat dalam slide ni, pergi dekat profile TikTok Studio, Analytics and Followers. Okay. So, caranya adalah lihat pada graph. Okay. Bila dekat graph tu, dia ada show dekat kita punya screen, macam mana bentuk graph tu. Either kita punya graph ni macam bukit yang macam mana, ataupun bukit nak runtuh ke, mendatar tak macam bukit ke. So, ada kat situ, ada data dia. And then strategi posting ni, post pada waktu kemuncak followers aktif. Yang ini yang macam nak cakap tadi, depends kepada objektif. Setiap akaun tak sama, jangan ikut waktu orang lain, bergantung kepada objektif. Yes. So, kalau nak ikutkan dekat TikTok, dia ada golden time dia. So, golden time dia sama je dengan mana-mana marketplace. Which is daripada pukul 12 sampai pukul 2, pukul 5 sampai pukul 7, 7 lebih macam tu. And then pukul 8.30 sampai pukul 12. Itu adalah antara golden time. Tapi depends dekat follower kita. Kenapa nak cakap follower? Sebabnya ada certain strategi kita buat konten sebab kita nak kumpulkan orang dekat dalam satu tempat. Kita nak kumpulkan niche ataupun market ataupun prospek dekat dalam satu tempat, which is kita kumpulkan dekat dalam kita punya shop. So bila kita buat content, so kita target kepada follower-follower yang follow kita tadi, sebab mereka ni dah memang confirm ada minat, ada interested nak tahu tentang kita punya produk. So kalau untuk yang macam golden time tadi, sesuai kalau open crowd, which is bukan just untuk follower kita. Yang itu nanti algoritma TikTok dia akan push kepada mereka yang mempunyai interest yang sama. So anda boleh pergi dekat bahagian TikTok dan anda nampak dekat situ ada TikTok Studio. And then cari bahagian analitik. Dia ada pasal live, pasal konten, tak salah saya. Lepas tu pergi dekat data analitik tu, dekat dalam tu baru ada overview, content, viewer, followers and juga live. So yang ini adalah data-data yang penting untuk anda tahu. Okay, contoh yang atas tu nampak male and female and others. So kalau kata memang anda punya target market adalah female, make sure setiap kali konten yang keluar tu memang targetnya adalah female. And then most active times. So ada hours dan days. So boleh tengok sama ada 7 hari, 30 hari, tak salah saya, ataupun 28 hari. Maksudnya kita tahu bila waktu yang sesuai untuk kita post kita punya konten. Kenapa dia orang lari daripada tengok video kita ni? Sebabnya mereka rasa konten tu tak bersesuaian dengan mereka. Ataupun mereka rasa macam alah bosannya konten ni. Ataupun mungkin video terlampau panjang. Ataupun dia punya kualiti tak cantik. So retention rate tu kenapa orang lari? First kat mana kita nak tahu? Kena tengok data retention rate. Dekat mana graph mula jatuh merundum. So ini kita boleh tahulah daripada saat keberapa orang mula pergi atau orang mula move ke next video. Move ke video lain. Okay. Rasa 3 saat pertama. Okay. Kalau dulu yes 3 saat. Sekarang ni makin laju. Dia boleh jadi 2 saat pun sekarang. Sebab sekarang ni orang dah terlatih untuk melihat sesuatu lebih laju. Okay. Kena biasakan untuk buat something ataupun hook. Kalau boleh 2 saat. Okay. Jika graf jatuh di awal, maksudnya hook tak cantik. Yes, betul.
graf jatuh awal pun tak cantik. Kita tak dapat nak tarik perhatian orang untuk stop dekat kita punya pelanggan. So we need to do something. Okay, baiki video gunakan tag suspend atau tunjuk kelebihan tudung seawal 3 saat pertama. Buat something yang suspend, yang orang macam unpredictable, yang macam, betul ke? Contoh, alah tudung fake. So dekat sini cara nak tengok konten dia. Okay, so konten dia bila pergi dekat bahagian subdivision, kita pilih konten. So yes, ada 7 hari, 28 hari, 60 hari. So kat situ anda boleh nampak lah ada most view, most new viewers, ada most likes. So boleh apa orang panggil boleh analyse sendiri konten yang mana yang paling sesuai. So yang dekat sebelah yang ada gambar kakak tu, retention rate tu, yang ni yang dekat bawah nampak tak ada graph. So yang itulah yang saya katakan tadi, yang bukit tadi tu. So yang ini yang kita nak kena tengok ni, berapa lama orang stay dekat satu video kita. Okay, kalau traffic source tu, maknanya traffic source lah, mana macam mana diorang boleh nampak kita punya content, daripada mana content kita mereka nampak. Okay, dia punya graph dia nampak tak? Yang graph yang pertama tu, yang muka sedih tu maksudnya memang tak dan apa-apa orang dah nak keluar dah. Maknanya memang tak menarik langsung lah, tak menarik hati orang. And then yang sebelah yang hook lemah tu, nampak tak? Sekejap je orang stay dekat dalam video, lepas tu dah tak ada dah. So itu maknanya kita boleh improvise dari segi hook lah. Maksudnya kat situ kenapa orang tak stay dekat video kita. Okey, dekat bawah tu hook okey, boleh improve. Dia punya bukit dia ada bukit dia tapi macam jauh lah. Tak adalah maksudnya menegak sangat dia punya bukit tu kan. So boleh improve lah. So anda perform FYP. Kalau nak dapatkan followers, nak dapatkan viewers, itu boleh FYP. So sekarang ni kita nak masuk pula kepada Shopee. So video-video yang ada post dekat TikTok tu jangan lupa masukkan dekat Shopee juga. Sebab apa? Kelebihan dekat Shopee ni, kan kalau contoh anda upload video, kadang-kadang ada voucher yang Shopee berikan khas untuk pelanggan-pelanggan yang buat belian melalui Shopee video. So kat sini kata strategi satu video, dua hasil. Video dekat TikTok, jangan simpan, upload semula ke Shopee video. So, sebab kat sini pun anda akan dapat traffic percuma sebab Shopee akan hantar video anda kepada orang yang sedang mencari tudung sekolah melalui video. Sebab dekat Shopee ada juga bahagian video kan. Kalau contoh anda perasan sebab dia ada live, ada video, ada orang yang suka tengok video. So kalau dia tertarik dengan konten tersebut dan dia akan buat belian melalui link yang anda dah attachkan. Seterusnya, kenapa ramai singgah tapi tak beli? Kat Shopee ni pula, kita boleh semak data melalui Business Insight. So dekat sini, kita boleh tengok data produk dan trafik yang masuk dekat shop kita. Ini tambahan ataupun support yang anda boleh buat selain daripada buat ads sahaja. So kita boleh tengok ads yang kita buat tu perform ke tidak. Data yang anda boleh semak dekat Business Insight berkenaan listing produk, itu pertama berkenaan pengunjung, iaitu trafik lah. Berkenaan trafik. So kalau contoh trafik kita kalau rendah, masalah dia apa? Gambar ataupun tajuk. So orang tak klik. So tak ada siapa pun masuk dekat shop kita. So apa yang kita nak kena buat? Kita kena tukar gambar. Seterusnya berkenaan conversion yang anda boleh tengok dekat Business Insight kan. Jadi kenapa rendah ada trafik tapi tak convert kepada buat belian. So kat situ mungkin customer tak cukup trust dengan shop kita untuk mereka buat belian. Lepas tu anda boleh semak juga berkenaan add to cart. Kat sini kita tengok add to cart ramai tapi kenapa tak convert kepada sale. So mungkin kat sini pelanggan nak tengok rupanya sebab tak ada free shipping ke ataupun kita tak setting bundle deal ke. Voucher ni kadang kita tak sarankan bagi. Tapi kita benarkan untuk rakan-rakan setting diskaun yang tak mengeliru kiranya yang masih selaras dengan harga produk tudung si comel. So dekat sini yang kita direct dekat seller center Shopee. So yang ni kita sarankan jika contoh anda nak study tentang sale anda bulan lepas ke ataupun performance sekarang. Dekat sini ada product overview yang kita boleh nampak. Contoh kat sini bahagian visit orang masuk ke kita punya kedai. Kita boleh nampak kat sini berapa orang add to cart, berapa orang place order, confirm order kan. So dekat sini juga kita boleh tengok produk yang ramai orang singgah dekat kedai kita. So seterusnya kita boleh buat ads untuk produk yang memang kita punya ranking paling tinggi. So dekat sini pun anda boleh tengok by product page view. Lepas tu by sale, unit place order, conversion rate. So kat sini ada produk tadi kan. So ni sale pula. So kita boleh tengok sale untuk produk mana yang paling tinggi. So kalau produk dia sale dia akan keluar dekat sini lah yang kita tengok tadi. Dekat by sale, paid order. So kat sini kita tengok bahagian servis. Lepas tu kita tengok bahagian trafik. Kan bahagian servis ni kita boleh tengok kalau contoh berapa banyak pertanyaan yang pelanggan tanya kita lah. Dekat sini pun nanti anda boleh tengok juga video-video yang anda upload tu ataupun kalau nak mudah upload guna PC pun tak ada masalah, lagi senang. Kiranya kat sini pun ada data-data yang kita tengok engagement melalui video kita post, conversion melalui video yang kita buat. Kat sini video-video tu kita tengoklah berapa ramai yang reach video kita. So kalau contoh kita tengok konten tu berapa banyak view, maksudnya audience kita suka tengok berkenaan konten tersebut. Kita gunakan kaedah video yang mungkin boleh attract lah pelanggan nak buat belian. Dia scroll-scroll nampak video kita, memang kita dah attachkan dengan kita punya listing produk. Marketing ni kalau contoh anda buat diskaun tu, anda setting kan. So berapa banyak sale yang diterima daripada diskaun yang anda buat. Okay. So contoh kalau diskaun yang anda buat tu, anda ada buat ads, so kena buat kiraan juga. Sebab kena tahu kan berapa untung yang anda diterima, lepas tu tolak dengan cost ads yang dibuat.